Assalamualaikum. Okey geng, hari ni kita nak update jalan cerita apa yang terjadi masa NGO Buriram. Walaupun dah banyak hari dah, hari ni baru kita dapat enjin. Sebab apa? Motor baru sampai kemarin petang dan ramai dah tim Malaysia yang pergi ambil dah motor di sempadan. Dan pagi ni buka kedai, saya pun buka enjin, buka head lah. Dan kita nak tengok apa situasi sebenar dekat stroke kita ni. Hari ni kita dah dapat jawapan yang betul-betul clear. Okey, tapi sebelum tu saya nak update dulu pasal ET3. Benda ni jadi tanda tanya ramai tim Malaysia, ramai rakyat Malaysia, ramai peminat-peminat drag tu nak tahu daripada mulut saya sendiri apa isu yang berlaku ni, apa dia masalah yang sebenar ni. Untuk saya sebenarnya saya tak ada masalah apa pun. Kita pun sangat-sangat berpuas hati. Cuma hampa kena tahu apa yang berlaku sebab hampa pun dengar daripada orang ada yang kata piston kita besar, ada yang kata stroke kita lebih, ada yang macam-macam isu. Jadi hari ni saya nak cerita hampa daripada A sampai Z tanpa saya tambah ataupun kurang jalan cerita tu. Semua yang saya cerita ni semua yang betul-betul berlaku. Dan kali ni je saya nak cerita pasal benda ni. Saya tak akan buat lagi dah video part 2, part 3, part 4 sampai banyak-banyak video untuk terangkan benda ni. Benda ni tak ada isu pun. Jadi saya akan terangkan satu persatu. Pertama sekali pasal ET3. Kenapa ada ET3? Okey. Sebenarnya ET3 ni memang daripada NGO sendiri update masa pagi yang kita register tu. Dia bagi tahu untuk kategori 2 stroke dan kategori 4 stroke yang saya sponsor tu dibenarkan 3 kali. Semua tim tahu. Kalau tak percaya, hampa boleh tanya kawan-kawan hampa yang masuk kategori tu, depa tahu ke tak tahu kata ada ET3. Semua orang tahu. Sebab tu kat situ pun memang ramai orang yang run 3 ET. Okey. Tapi bila mana tim yang itulah tim Indonesia, tim Tir Dharma apa tu, dia macam seolah-olah cerita kat fan dia seolah-olah macam ESR saja run ET3. Sedangkan dia sendiri pun run ET3. Kita ada bukti. Kita tak cakap pada benda yang tak ada bukti. Okey, untuk tim Tir Dharma ni yang nombor 10 ni nampak? Yang nombor 10 ni duduk kat sini. Nombor 10 dia pun run 3 kali. 61, 60, 60. Okey, tim lain pun banyak yang run 3 kali. Bukan saya seorang run 3 kali. Tim lain pun banyak yang run 3 kali. Jadi macam mana dia boleh provoke ataupun sampaikan info yang tak betul kepada tim dia? Saya banyak nampak dia komen, dia kata seolah-olah macam kita sajalah run 3 ET. Sedangkan syarat 2 ET. Padahal pagi tu semua orang dah clear. Memang run 3 ET. 2 ET tu permulaan. Sebelum kita piris tu kita nampak ada tulis 2 ET. Tapi pagi tu NGO benarkan kita run 3 ET. Semua tim tahu dan semua orang run 3 ET. Termasuk yang kategori 2 stroke tu, awal sebelum kami tu, semua run 3 ET. Yang 20 tim kalau untuk kategori 2 stroke tu, semua run 3 ET. Seronok semua dapat run 3 ET. Termasuk kita pun seronok dapat run 3 ET. Okey, jadi sebenarnya tu jelas depa sendiri pun run 3 ET tapi dia macam pusing cerita mengatakan depa tu ibarat macam depa run 2, kita seorang je run 3 untuk dapatkan time 59 tu. Bukan. Okey, benda tu yang betul kena cakap betul. Jangan kita putar cerita nak menunjukkan kita tu bagus, orang lain jahat. Jangan macam tu. Apa-apa kena beritahu benda yang benar. Okey, kalau hampa tak tahu itu kita tak boleh buat apa. Kalau satu tim saja tak tahu, sedangkan 20 tim lagi tahu kata ada run 3 ET, itu salah siapa? Takkan salah 20 tim, mesti salah satu tim kan. Okey, masuk kepada kenapa ESR ada ET4, orang lain tak ada. Okey, masa ET3, motor ESR masa run ET3 tu, 60 kaki tak keluar, 100 meter tak keluar, time lah tak keluar. Dan juga speed, kat ujung pun tak keluar. Jadi staff saya pergi berjumpa dengan marshal mereka, bagi tahu kata ni kami punya time sebab apa tak keluar macam ni. Dia pun tengok balik video, dia kata okey betul, memang tak keluar. Jadi mereka benarkan kami run ET4. Nak cerita marshal NGO ni betapa kerasnya mereka tu. Hampa ingat macam level-level MAC Proline ni boleh pergi bersembang lagi. Tak ada punya. Dia kata tak boleh. Tapi mereka benarkan kami sebab kami tunjuk bukti. Kami tunjukkan video kata time kita tak keluar. Mereka pun benarkan kami run ET4. Okey, bila kita run ET4, masa tu lah awal betul-betul fokus sebab dia tahu ni adalah yang kali terakhirnya untuk dia tembak. Dia pun betul-betul fokus yang sangat-sangat fokus. Masuklah 5.99. Jadi bila masuk 5.99, itulah yang keluar result ni. Result ni memang result yang tak official lagi. Masuk masa tu ESR dah duduk dekat nombor 2. Tim Indonesia nombor 3, nombor 4. Dan tim lain ada tim Thailand dan tim Malaysia juga yang nombor 8. Okey. Bila mana result ni keluar walaupun tak official lagi. Jadi tim Indonesia depa tak maulah. Depa kata depa isukan kata yang nombor run keempat tu tak boleh lah. Depa kata kan sebab dah terlebih daripada depa. Macam tu depa boleh run 3, kita boleh run 4, tak adil lah. Jadi bila berbincang saya kata macam nilah. Kalau kata tak adil, kenapa marshal bagi saya run? Jadi saya ambil risiko untuk rider saya, ambil risiko untuk enjin saya. Tiba-tiba time tu tak dikira. Jadi tak adil lah untuk saya balik. Jadi bincang pasal kami duduk ada gambar satu meja tu, bersetuju untuk kita keluar side by side untuk dapatkan siapa menang duduk nombor 2. Okey, dia pun bersetuju, saya pun bersetuju, semua bersalaman dan keadaan pun aman. Okey, tapi bila dah balik tu depa buat cerita macam lain. Jadi tak syok lah. Masa kat meja tu cerita macam lain.
Bila dah balik, cerita tu jadi macam lain. Okey, lepas tu bila nak lawan je, terpaksalah kita check stroke dulu. Bila kita check stroke, masa tu lah kantoi yang crankshaft kita terlebih 0.12. Crankshaft lebih ni bukan piston, crankshaft. Kita punya jet tu terlebih 0.12. Okey. Bila terlebih tu, bila masa first pusing crankshaft tu terlebih tu, saya macam, kenapa boleh lebih lah? Sedangkan kita pakai crankshaft yang main daripada kilang, jet 10.15. Jet 10.15 ni kita kena kali 2, dia akan dapat 20.3. 20.3 kita kena campur dengan stroke standard 58.7, kita akan dapat 79.000. Tu cun punya. Syarat kita pun sebenarnya betul 79.000 dan crankshaft kita pun cun-cun 79.000. Dan tapi kita tak tahu kat mana yang menyebabkan stroke tu terlebih. Bagi saya mungkin tolerance daripada mesin kilang, mungkin dia ada lari poin-poin ujung, mungkin daripada clearance root, clearance bearing, clearance pin piston, dan sikit-sikit tu dia jadilah 0.12 terlebih. Okey. Syarat yang dibenarkan 79 dan depa bagi juga clearance sikit 0.05. Jadi bermaksud dia 79.05 kita masih boleh lagi menang. Tapi sebab saya 79.12 saya terlebih daripada syarat yang diberikan 0.07. Jadi 0.07 tu hangpa nak tahu tak tebal mana? 0.07 tu tebal atas ni lah, tebal atas A4 ni. Tu. Tebal A4 ni adalah 0.07 ataupun 0.08 lah. Tebal A4 ni saja. Untuk apa saya nak menipu dengan tebal macam tu? Bukan boleh buat power pun. Dan kita pun tahu selepas race pasti kena buka check. Jadi kalau saya tipu, pimai-pimai kantoi juga. Untuk apa? Tak ada sebab kita nak menipu. Sama juga untuk tim Tekno Tuner. Bagi saya, mereka pun bukan niat nak menipu. Tetapi benda tu berlaku bila mana masa checking tu mungkin daripada crankshaft tu ada terlebih 0.0 berapa, mungkin dekat clearance juga lebih kurang situasi saya lah. Kita pun tak tahu sebab saya pun tak mahu ulas sangat pasal orang punya motor. Tapi apa yang saya nampak tu, Tekno pun bukan niat nak menipu. Siapa yang main kategori yang ada check stroke ni, mereka pun tak akan menipu. Sebab macam mana pun kita kena check. Untuk apa kita tipu sedangkan akhir lagi kita nak kantoi? Sama juga saya nak tipu untuk apa? Sedangkan syarat tu saya yang tetapkan, tapi benda ni berlaku tanpa jangkaan kita dan kita kena jadikan pengajaran supaya lepas ni kita jangan fight benda tu terlampau atas pagang sangat. Contoh dia jet 10.15 tadi kita dapat 7900, mungkin lepas ni kita buat jet 10 je. 0.15 lagi tu kita buang. So kita akan dapat cantik lepas ni 78.7, 78.8 tu kita lepaslah syarat dia. Tu adalah pengajaran untuk kita semua. Jadi bila saya balik check, okey, mai kita tengok. Bila kita check tu apa yang berlaku dekat sini. Okey lah, kita kosong-kosong piston duduk bawah sekali. So lah kita pusing. Kita pusing naik 24, 30 lebih, 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih, 70 lebih, 77, 78, 79. Okey, habis. Dapat sama sebiji. Macam mana check dekat di Thailand. Di Thailand pun dapat macam ni lah. 79.12. So bermaksud meter Thailand yang guna tu bagi saya sama macam meter saya. Mungkin lah kalau pakai meter Toyo jadi kot lain pula. Tapi kalau kata meter dia pun dapat macam ni, meter saya dapat macam ni, mana kata betul lah tu. Jadi dekat kaliper Thailand tu sama macam kaliper saya. Dia punya reading dia dapat sama. Maksud kata memang betul di crankshaft ni ada terlebih 0.12. 0.12 bila tolak balik yang clearance yang dia bagi tadi 0.05, bermaksud sekeping kertas saja yang kita langgar syarat. Macam saya kata tadi, tak ada guna kita nak langgar syarat sedangkan kita tahu benda tu akan kantoi selepas ni. Jadi bagi saya, untuk NGO dengan saya lah, NGO dengan saya tak ada isu apa. Memang betul NGO pun tak ada buat tipu helah ke apa, tak ada apa. Tapi itulah, bila mana terkena je kat ESA curang. Tapi bila terkena kat tim mereka, NGO curang. Jadi yang tu kita tak tahu, kita pun tak mahu ulas sangat pasal motor orang. Saya nak cerita pasal motor saya saja. Tapi sebenarnya benda ni kena adil lah. Kalau dekat saya curang, dekat tim sana pun patutnya kena kata tim curang lah. Dan kalau kata kat sana tu kaliper tu curang, kat saya pun kena kata lah kaliper curang. Tapi saya punya style, saya balik, saya pakai crankshaft yang sama juga, motor yang sama juga, saya check. Saya tak mau nak tipu, ambil crankshaft J10 main bubuh, pusing tunjuk kata, oh NGO tipu, kenapa saya check di sini dapat 7900. Saya tak mau buat benda-benda bodoh macam tu. Saya buat benda yang berlaku betul. Tapi tu saya tahu untuk saya lah. Untuk tim mereka mungkin betul masa check tu ada isu panas ke isu sejuk ke, yang tu saya tak tahu. Cuma bila mana meter di situ keluar je langgar syarat, kita tetap dikira langgar syarat. Kecuali masa tu kita ada bawa meter kita sendiri, kita bawa kaliper kita sendiri, kita suruh mereka tukar, check. Kalau masa tu meter kita lepas syarat, meter mereka tak lepas syarat, masa tu baru boleh bincang balik. Tapi kalau kita tak bawa meter, kita nak pergi fight mulut saja, tak guna lah. Saya pun tak bawa meter untuk pergi check. Tapi kalau saya bawa pun sama lah, result yang sama je kita dapat. Dan kita memang terlebih
ikut syarat tu kita terlebih 0.07 lah. Dia cerita syarat ni, dia tak payah kira hang terlebih banyak mana. Andai kata hang terlebih lah, dia tetap dikira salah. Walaupun kita kata alas keping retas bukan boleh buat apa, itu betul. Itu daripada side kita, daripada syarat dia tak ambil tahu dah. Hang terlebih saja, hang tetap disqualified. Macam tu. Dan saya pun terima masa dia habaq kata disqualified, saya terus terima dengan hati yang terbuka pasal itu kesilapan daripada kita sendiri. Kita jadikan pengajaran. Lepas ni kita jangan fight dah atas pagar, kita turunkan sikit. Turunkan sikit pun power yang sama je, tak berubah pun. Okey. Jadi untuk saya dengan NGO tak ada isu apa. Untuk Teknotino dengan NGO selesai dah dengan cara baik. Kita pun tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Saya harap aman lah antara dua tim. Okey. Jadi apa yang kita sangat-sangat seronok tu? Seronok pasal apa? Seronok sebab motor kita ni yang kita piran ni semua menggunakan barang kita sendiri. Barang kita sendiri tanpa pido kacuk main brand-brand lain ataupun barang-barang custom. Okey, salah satunya macam motor ni lah, motor yang kita buat 5.9 ni, boleh tengok sendirilah. Ni enjin yang kita buka tadi lah. Kita pakai total body ESA, TPS, coil rate Leo, ECU, ECU rate Leo. Lepas tu samalah barang-barang enjin, crankshaft, head, cam, valve spring, macam-macam ni. Saya nak cerita ada satu isu cam saya kena curi, saya cerita. Lepas tu kira semua kita pakai barang kita sendiri dan saya sangat puas hati dan rider pun dah buat yang terbaik. Apa yang lagi best satu lagi, kita tak perlu duduk di Thailand sampai 2 bulan untuk training untuk dapatkan 5.9 second. Kita hanya turun motor dekat pedok, masuk dalam track, tembak terus 60 60 60 3 kali. Yang motor silver 61 61 61 3 kali. Lepas tu yang kali keempat tu lah yang kita dapat 59 tu. Okey, untuk motor yang 450cc ni pula memang syok pasal kita first kali buat. Motor ni first kali kita buat untuk 400 meter dengan 450cc, enjin pun sempurna, balik main pun keadaan enjin tak ada masalah apa. Motor ni kita dapat 10.5 second. Untuk kategori ni paling laju 10.2 paling laju. Saya dapat 10.5. Ada lagi yang belakang pada saya 10.6, 10.7. Mana kata kita punya time tu lebih kurang duduk tengah-tengah. Pasal kategori ni sangat banyak. 20 biji ke 20 biji lebih kalau tak silap saya lah ramai. Kita lebih kurang time kita duduk tengah-tengah. Tak duduk paling laju dan tak duduk paling slow. Kita duduk tengah-tengah untuk pertama kali kita buat. Apa data pun tak ada lagi, gearbox pun tak tahu nak pakai apa lagi, bagi hantar punya dulu. Kita dapat 10.5, kira syok lah. Dan enjin kita pun sihat. Sama juga ini pun 450cc pun kita masih pakai ECU rate Leo juga. Untuk kategori nitro pun sama, kita pakai ECU rate Leo je. Yang ni lagi padu. Yang ni pakai ECU subsidi lah. Yang ni pakai ECU subsidi lah untuk nitro ni. Yang ni dapat nombor 3. Okey, untuk kategori nitro ni ada tim Thailand, tim Malaysia, saya dapat nombor 3 yang ni. Untuk first juga kita pergi ke Thailand untuk kategori ni. Dan yang ni pun yang paling kita puas hati yang ni lah, walaupun spek enjin bukan nitro, ada syarat-syarat dia, kita dapat hit 5.9 second ni kira pertama kali lah untuk motor ESA masuk kepala 5. Sebab kita tak pernah lagi pergi test di Thailand untuk body-body yang macam ni. Dulu-dulu yang kita duk pergi tu semua body tinggi. Jadi untuk kali ni memang kita puas hati sangat-sangat lah sebab kita menggunakan barang kita sendiri. Semua barang kita, rider Malaysia, tuner Malaysia, barang daripada Malaysia, barang brand Malaysia lah. Tak kira hampa kata kilang dekat Malaysia pula. Hampa ni bukan tak tahu. Saja ada silap cakap sikit pun, oi bila masa ESA ada kilang kat Malaysia kan. Masa tu brand Malaysia lah, brand ESA, brand Red Leo. Okey. Jadi untuk saya rasa puas hati sangat-sangat lah event kali ni dan tim-tim Malaysia dan peminat-peminat Malaysia sangat support kau-kau, tak kira lah dari segi live, dari segi komen, dari segi supporter, daripada duit ringgit daripada tim-tim lain. Memang kita tengok tim Malaysia memang support sangat-sangat positif. Yang negatif tu abaikan, kita ambil positif saja. Dan kita tahu ada juga orang yang suka kita, ada orang tak suka kita, itu normal. Dalam apa-apa benda pun tak boleh ambil semua orang suka kita. Ada orang juga yang takkan suka kita, itu biasa. Biar dia duduk takut dia. Kita pergi buat apa yang kita nak, kita fly cara kita. Okey, memang buat masalah ni. Dan sampai hari ni saya sangat syok lah. Untuk rider pun dah buat yang terbaik. Sangat-sangat terbaik lah. Awan dah buat yang terbaik. Dan saya pun itu memang Awan saja bawa motor saya. 4-4 Awan bawa. Kalau ikutkan tu nak bagi kecil super bawa. Tapi dia pun banyak biji motor dah. Jadi saya terpaksa pakai Awan saja. Jadi ini motor barang yang kita pakai tu 5.9 tu macam biasa, blok Red Leo, apa sebelah kelas ESA, crankshaft ESA, di hit pun hit Red Leo, semua spring valve ESA, retainer titanium ESA. Tapi ada isu dia, cam saya kena curi. Ni dia. Yang ni isu besar. Tapi saya akan buat video ni mungkin esok ataupun lusa kita tengok. Kalau ada masa yang sesuai, saya akan video tu adalah video yang saya rakam masa inspection motor. Masa inspection motor tu saya rakam. Ada satu budak ni tuner Malaysia juga, brand yang hebat juga. Rider dia curi saya punya cam ESA 4. Nanti saya akan viral dia, hampa tunggu. Dia rembat saya punya ESA 4. Nanti saya buat video satu lagi untuk khas yang pencuri cam ESA 4 ni. Okey. Jadi untuk hari ni bagi saya dengan NGO clear. Syarat kita check pun memang betul, salah di kita ada terlanggar 0.1. Tapi
0.1 tu tak boleh buat power pun, syarat tetap syarat. Kita dah masuk 5.9 second, sangat-sangat puas hati. Okey, saya harap video ni jelas untuk semua tim Malaysia, tim Indonesia, tim Thailand ke apa, untuk di pihak saya semua clear. Menang adalah okey, untuk yang menang kategori yang saya sponsor tu, nombor 1 King kita, sebab kita nak ambil nombor 1 je, nombor 2 tu dia tak kira menang lah. Nombor 1 King Thailand untuk kategori 4 stroke, dan untuk kategori 2 stroke tu pun nombor 1 adalah King Thailand juga. Malaysia buat masalah belum layak lagi untuk jadi King. Okey, ngam.